Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Mama Ujai dan ditugaskan Kiki sebagai guru dan penjawat awam. Selepas ini jadi cikgu pencen, gelaran yang baru. Okey, moga terus diparingi sihat walafiat, aman, bahagia dan gembira menjalani kehidupan sehari-harian. Awal-awal pencen memanglah agak terkejut dengan masa, tapi teruskan tekad dan semangat untuk terus beramal pada Yang Maha Esa dan terus berbakti kepada orang yang disayangi. InsyaAllah pahala akan terus mengalir. Mulakan hari esok segala perbuatan kita dengan niat ibadah. Selamat berpencen daripada Wal Jemaah Sekeluarga. Bye. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhanku, di pagi yang mulia ini kita berselawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini tepat tarikh 14 bulan 2 2026 adalah tarikh kelahiran Abang Ujai di abang nombor 3. Abang nombor 3 yang ke-60 tahun. So kalau dah 60 tahun, of course lah secara automatik dia digelar pesara. Okey, bila dah bersara Abang Jai, kita nak tanya satu soalan yang agak menarik lah. Apa cita-cita Abang Ujai ataupun apakah angan-angan Abang Ujai ataupun apakah aktiviti Abang Ujai yang pertama-tama yang Abang Ujai yang diimpikan apabila Abang Ujai bergelar pesara ataupun Abang Ujai dah pencen? Of course semua orang akan mengimpikan sesuatu. Itu soalan cukup mas. Okey, anyway, itu sahaja daripada kita. Kita ucapkan selamat hari jadi yang ke-60, juga selamat bersara. Semoga hari-hari yang akan mendatang Abang Ujai lebih ceria, lebih bahagia, lebih sihat, lebih dimurahkan rezeki, tidak kira apa sekalipun rezeki. Dan yang paling penting, apa-apa yang usaha yang kita akan buat masa akan datang ini adalah kerana Allah Ta'ala. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ujai atau lebih dikenali dengan Cikgu Ruzi. Okay, hari ini 14 hari bulan Februari tahun 2026, maka genaplah usia Abang Ujai yang ke-60 tahun. Maka dengan itu, hari ini juga adalah hari persaraan Abang Ujai. So tahniah Abang Ujai berjaya sehingga ke tahap ini. Okey, dalam adik-beradik kami ada 7 orang. Abang Ujai tahniah kerana memenuhi impian arwah emak untuk melihat anak-anaknya menjadi cikgu. Jadi dalam 7 orang, 1 orang sahaja yang dapat memenuhi impian arwah emak, iaitu anak-anaknya nak menjadi cikgu. Jadi tahniah Abang Ujai kekal sehingga pencen sebagai guru yang berjaya, hebat, yang dikenali. So tahniah Abang Ujai lagi sekali. Teruskan dengan dan kekalkan kesihatan yang lebih baik dan moga terus sihat, bahagia dan menjadi role model kepada yang lain, kepada anak-anak buah dan cucu-cucu semua. Okey, tahniah Abang Ujai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Happy birthday Wak Ujai dan selamat berpencen. Semoga sentiasa diberkati Allah dari Cik Am dan juga Cik Nafal. Yeay. Assalamualaikum Abang Ujai. Peace pula. Selamat bersara, selamat menempuh alam baru, alam persaraan. Ini yang Abang Ujai tunggu-tunggu kan? Welcome to the club dengan brother and Abang Jemai. Okey, moga terus sukses untuk kehidupannya seterusnya. Moga terus sihat dan berbahagia selalu. Assalamualaikum. Bye. Selamat hari jadi dan selamat bersara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Adinda Muhammad Ruzi bin Muhammad Samsudin ataupun Ujai, Tok Ujai, Aman Ujai, Wak Ujai, brother baik para diri peribadi dan juga ahli keluarga, Nobel Family mengucapkan
Selamat hari jadi hari ni ya, 14 Februari yang ke-60, dan juga selamat bersara dari perkhidmatan awam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesihatan yang baik seterusnya ya, umur yang panjang, lagi barokah, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah lagi insya-Allah. 20 lebih tahun berkhidmat ini bukanlah masa yang singkat. Ia memerlukan berbagai pengorbanan, dan sudah tentulah jika kita niatkan ikhlas kerana Allah Ta'ala, insya-Allah akan beroleh ganjaran yang setimpalah dengan khidmat bakti yang telah kita curahkan. Dan Ujai juga adalah satu-satunya anak daripada Tok dan Bah yang dapat menunaikan hajat, terutama hajat Mbah lah dulu kecil-kecil kan. Brother masih ingat lagi dulu masa zaman brother dulu tak ada sekolah tadika, jadi terus masuk darjah 1. Darjah 1 tu tahulah anak pertama kan, mak apa ni, sikatkan rambut, minyakkan rambut, sikatkan rambut, betulkan baju kan, kemaskan baju depan cermin tu. Dia mesti cakap, Rom, besok besar, apa ni, belajar pandai-pandai, besok besar jadi cikgu. Boleh katakan setiap hari dia akan bercakap benda yang sama yang tu. Mana hajat dia untuk melihat anak ni menjadi cikgu tu memang sangat tinggi lah. Dan Alhamdulillah Ujai dapat melaksanakan hajat mak tu yang berada gagal lah, berada tak dapat lah, sebab minat berada di bidang yang lain. Berada ni lebih pada seni, seni. Sebab tu kerja pun banyak melukis kan melukis seni. Jadi itulah, Alhamdulillah Ujai dapat melaksanakan hajat dan cita-cita mak untuk melihat anaknya menjadi seorang pendidik, seorang guru. Alhamdulillah, semoga Mbah dan Atuk di sana sentiasa berbahagia insya-Allah. Di usia beginilah ya, di hujung-hujung ni, jadi berarti pun nak berkongsi jugalah pengalaman yang ada, yang mungkin boleh dijadikan landasan ke apa sebagainya lah. Terutama sekali pengurusan keuangan aja ya. Pengurusan keuangan ni biasa orang pencen ni memang dikejar skamer. Jadi berarti dah ada pengalaman. Memang agak pahit lah pengalaman dengan scammer. Jadi kalau ada perkara-perkara yang agak pelik tu jangan dilayan, ataupun rujuk dulu dengan sahabat-sahabat ke siapa-siapa lah, atau dengan anak-anak ke, tanya dulu, jangan bedal sendiri sebab brother lah kena kan, itu silap lah, itu kesilapan lah. Sebab benda-benda ni kadang yalah, bila dah hanyut ni memang susah lah nak dapat balik. Kemudian kena semak balik kalau ada hutang-hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah zaman-zaman kita jahiliah dulu kan, mungkin ada solat kita yang tertinggal, puasa kita tertinggal, jadi kena bayar balik lah. Hutang dengan Allah ni kenalah bayar balik semampu kita lah. Mana yang kita ingat mampu, yang lain tu kita serahkan kepada Allah lah. Istighfarlah banyak-banyak. Kemudian juga dengan puasa ni kalau tertangguh tak apa, sebab puasa dia tak berganda. Yang berganda fidyahnya. Fidyah kalau tertangguh dia berganda. Jadi itulah, kalau ada kesempatan umrah, pergilah umrah sementara ada rezeki kan. Kalau ada panggilan, bila-bila insya-Allah ada rezeki dipanggil ke tanah suci, kena bersedialah, itu je lah. Dan aktiviti untuk kita aktifkan otak ni jangan sampai tepuk. Sebab di usia-usia kita ni kita kena ingatlah, kalau kita kurang, kita pun ada pengalaman menghadap dulu, contoh macam arwah atuk, arwah mbah kan, kita dah nampak, dah lihat macam mana. Jadi kita ambil iktibar tu lah. Tu yang penting tu, kena ada aktiviti lah, aktiviti untuk akses ni otak ni. Tapi macam kita Alhamdulillah, sebab kita masak kan, bila masak ni otak kita mahu jalan. Pertama kita nak fikir apa yang kita nak masak,
kemudian kita cari bahan-bahan apa yang ada tak ada, kita cari bahan kan, beli bahan. Jadi kat situ ada lah aktiviti tu kan, dia punya rolling tu. Jadi otak kita tak terpu selain membaca ke apa benda-benda lain lah. Bila membaca ni jangan lupa, kalau boleh lah usia-usia kita ni jangan tinggal Al-Quran. Al-Quran ni penting untuk kita di sana ni lah, di alam bawah tanah tu kan, untuk sebagai penerang dan juga peneman kita. Kalau boleh jangan tinggal. Dapat satu hari satu live pun okey lah kan. Kalau yang dapat lebih tu kira bonus lah, jangan tinggal. Yang itu jangan tinggal. Kita baca, kita fahami dan kita ikutilah apa yang dalam Al-Quran tu. Sebab kita pandang Al-Quran dah dapat pahala, kita pegang dapat pahala, apalagi kita baca. Dan kalau baca tu jangan lokek pula, jangan tamak pula, jangan bukan untuk sendiri. Ingatlah dengan arwah-arwah yang dah pergi, terutamanya kan. Kalau ada biasa sedekahlah untuk adik-beradik, adik keluarga semua kan. Jadi itulah Al-Quran, jangan lupa. Dan brother sebenarnya nak mohon ampun dan maaf lah bagi Pak Diri brother dan juga semua ahli keluarga brother lah, kerana tak dapat sama-sama meraihkan hari persaraan Ujai yang rasanya besar-besaran ni di Penang. Jadi brother mohon ribuan ampun dan maaf. InsyaAllah sentiasa ada bersama di hati untuk meraihkannya insyaAllah. Dan mungkin ada salah silap brother, ahli keluarga brother pun minta maaf lah, dari ujung kaki ke ujung rambut. Minta maaf sangat-sangat banyak. Semoga ukhuwah kita, silaturahim kita akan sentiasa lebih erat dan lebih utuh, lebih baik dari masa ke semasa insyaAllah. Jadi itu je lah ucapan hari jadi dari brother. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.